Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku, Zul Moment. Marilah kita sama-sama berdoa semoga kita dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Okay guys, Alhamdulillah hari ini aku plan nak pergi bersahur. Sekarang ni aku start bergerak dalam pukul 3.53 pagi. Belum lagi masuk pukul 4 pagi. Kali ni aku nak pergi bersahur dengan sahabat-sahabat aku. InsyaAllah tak jauh lah, kita nak pergi bersahur dekat Shah Alam saja. Okey, pertama sekali aku minta maaf kepada korang semua sebab aku dah lama tak buat video YouTube. Minta maaf lah guys. Kerana kebizian, kerana sibuk sangat. Alhamdulillah pada kali ni di bulan puasa aku dapat juga buat video untuk korang semua. Hari ni bersahur dengan sahabat aku mungkin tak ramai kot. Lebih kurang dalam 5 orang ke macam tu lah kot. Mungkin ada seorang lagi daripada Negeri Sembilan nak turun. Kita orang set dekat satu kedai mamak ni. Sebab aku cari dekat kedai yang kedai-kedai macam kedai Melayu ke apa semua, diorang tutup awal, pukul 5 pagi dah tutup. Aku plan nak lewatkan sahur. Aku malas lah nak pergi sahur awal-awal kan. So kita lewatkan sikit sahur. InsyaAllah dalam pukul 4.30 aku akan sampai dekat destinasi lah. So stay tune guys, tonton video aku sampai habis. Alright. Okay guys, aku dah hampir-hampir nak sampai dekat tempat untuk bersahur. Lebih kurang dalam 5 minit lagi aku sampai lah. Tadi aku lalu dekat Puchong. Alamak, kesian lah. Budak-budak yang apa, geng-geng rempit ni kena tahan dengan polis. Ramai gila guys. Aku rasa memang tak tahulah diorang start pukul berapa malam tadi. Ramai gila. Aku tak sempat nak ambil video sebab aku ingat Roblox ke apa ke daripada jauh kan. Aku pun tak sempat nak tekan kamera ni. Aduh, panjang gila dia punya. Orang kata kena kau-kau lah malam ni. Tapi itulah kan, kalau kira dah buat salah tu memang kena lah kot. Lepas tu aku tengok dekat tepi jalan tu, masa dekat-dekat dengan kampung Seri Aman tu, tengok ramai gila budak-budak motor ni kan. Aku ingat orang buat apa. Sekali aku jalan ke depan sikit, tengok polis tahan ramai-ramai. Lepas tu adalah yang lawan arah. Macam biasalah, macam kita tengok 999 kan. Terus sekarang ni aku dekat area Seksyen 7 nak menuju ke kedai mamak tu. Alhamdulillah hari ni apa, jalan pun tak busy lah. Pukul 4 pagi kan. Clear je, cantik je. Okay guys, nanti jumpa aku dekat kedai mamak tu. Alright. Okay guys, Alhamdulillah aku dah sampai dekat restoran Hakim. Tempat ni memang crowded sikit, tapi inilah satu-satunya mamak yang ada. Geng-geng motor pun ramai. Assalamualaikum. Kak peras, goreng ayam, air lemon. Okay guys, Alhamdulillah sekarang ni masuk waktu pukul 6 pagi. Alhamdulillah tadi kita dah bersahur. Ada 3 orang lah termasuk aku yang janji lebih kurang 5 ke 6 orang macam tu lah yang sampai 3 orang. So sekarang ni kita nak pergi ke masjid Seksyen 7 untuk menunaikan solat fardu subuh. InsyaAllah lepas
solat fardu subuh. Aku ada hal sikit dengan ustaz ni. Nak membaiki sikit aku punya skuter ni. Masjid dia dekat depan ni je guys. Masjid Seksyen 7. Okey, kita dah sampai guys dekat Masjid Seksyen 7 Shah Alam. Ilas, tak ikut Tak ikut. Alright, terima kasih. Apa lagi? Okey, apa lagi? Sekarang ni waktu pukul 7.05 pagi. Tadi dah lepas main subuh tu, kita borak-borak sekejap dekat luar. So Abang Saras pun dah berpisah dengan kita. So sekarang ni aku dengan ustaz nak pergi rumah dia, nak membelik sikit aku punya skuter ni. Aku nak pergi rumah ustaz ni bukan apa, aku nak orang kata nak cai roller sikit. Sebab hari tu aku dah pakai 15 gram macam tak sedap lah motor aku ni. So aku nak tukar balik lah yang asal. InsyaAllah guys, nanti jumpa dekat rumah ustaz lah. Alright. Okay, dah hampir siap. Alhamdulillah. Tadi aku dah pasang roller dekat tempat ustaz. So sekarang ni aku on the way nak balik ke rumah. Sekarang pun waktu lebih kurang pukul 8.25 pagi. Ustaz terpaksa buka bengkel awal pagi ni gara-gara aku. So sekarang ni aku dah tukar roller 16 gram dekat motor aku. Alhamdulillah, dah balik asal. Aku rasa memang aku sesuai dengan 16 gram sebab dengan berat badan aku yang lebih 80 kilo. So aku rasa lebih selesa bawa 16 gram sebab 15 gram tu pick up memang ada, tapi motor agak meraung lah. So skuter ni memang macam tu lah dia punya adat dia. Kalau korang turunkan roller ringan, pick up korang dapat, top tu mungkin kurang sikit lah. Tapi tengoklah kalau motor tu standard. Kalau motor dah bikin tu, ada juga yang pakai roller kecil, roller yang lebih ringan. Itu bergantung pada mekanik korang lah. Ikut je lah apa yang dia cakap kan, apa yang disarankan tu, bolehlah ikut. So aku ucapkan kepada korang yang balik hari raya, berhati-hati di jalan raya. Mungkin orang dah start balik raya hari Khamis ataupun Jumaat dah start balik. Okay guys, aku rasa video aku setakat ini dahulu. Video ride sahur aku. Semoga korang balik raya dengan selamat dan berhari raya dengan saudara mara, mak bapak dengan lebih ceria pada tahun ini. Terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. InsyaAllah kita akan jumpa selepas hari raya. Okay guys, aku akhiri video aku dengan Assalamualaikum dan bye-bye.